Kalau dari segi in real life, Syekh sini pernah nampak karomah? Nah. Serius tak? Nah. Para awliya, para salihin, para wali-wali Allah Ta'ala. Adakah boleh share? Ataupun kena tunggu? Sebab saya ada baca dan juga salah satu bila pesanan-pesanan Syekh-Syekh dalam ni, bila dia meninggal baru cerita kan karomah ni, kalau nak cerita kan. Ada sebahagian yang macam tu. Kalau macam yang Syekh alami, boleh share? Saya alami bukan karomah saya tak nak apa pun. Tak ada, maksud saya Syekh yang saya jumpa guru-guru dengan sebagainya. Guru-guru, ada sebahagian guru saya yang memang Allah Ta'ala bagi kepada mereka karomah yang saya nampak depan mata. Antaranya guru saya Maulana Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani, rahimahullah ta'ala, beliau wafat lah. Saya pernah sekali sama dengan beliau. Saya setiap kali dulu di Mesir, setiap minggu, 2 tahun yang pertama saya di Mesir, setiap minggu saya akan ke Iskandariah. 2 tahun pertama. Atau 2 tahun yang kedua. Tahun kedua dengan tahun ketiga saya di Mesir. Waktu tak balik tu, tak pernah balik 4 tahun tu, saya akan ke Iskandariah setiap minggu untuk belajar hadis dengan Maulana Syekh Muhammad Abdul Ba'is di masjid beliau. 3 jam perjalanan naik kereta api ayam. Kereta api ayam ni kereta api paling murah sekali, dan kalau balik mesti Demak. Seminggu saya pergi 2 kali. Hari Isnin dengan hari Sabtu. Kami pergi daripada Kahirah 3 jam perjalanan, dan kemudian balik 3 jam. Lebih kurang dalam 300 km. Jadi setiap kali saya sampai di sana, saya kata, saya duk pergi jauh-jauh ni mengaji 1 hadis saja, Sahih Bukhari. Dan 1 hari lagi, hari Sabtu, mengaji Sahih Muslim. Kata mengaji 1 hadis, kata pi sampai berjam-jam ni, balik 1 hadis saja, kata ish. Kalau saya bawa 1 hikam Imam Ibn Atta'illah untuk dibaca, saya kata alangkah elok kalau saya baca ni, kata. Pergi baca dekat Syekh. Sebab saya habis majlis, saya akan pergi duduk tepi Syekh. Syekh akan berehat saat minum-minum ayak apa semua. Syekh akan sembang dengan anak-anak murid sebelum dia balik. Saya kata saya nak buat macam itulah. Saya bawa 1 hikam Imam Ibn Atta'illah, letak dalam poket, dan saya pun pergi tanya soalan. Macam itulah. Jadi bila tanya tu, saya akan rakam lah Syekh syarah tu. Dan hikam ni payah. Jadi saya pun bawa hikam pertama dalam kitab hikam Imam Ibn Atta'illah tu. Sebagai saya buat kitab lagi, baca lagi, Syekh kata memang dia nak baca kitab kan. Jadi saya pun kata hikam yang pertama saya tanya macam tu lah. Min alamati li'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal. Antara tanda orang tadi berpegang dengan amalnya, dia akan kurang pengharapannya ketika berlaku kesalahan dan kesalahan dalam hidupnya, dia akan kurang harapannya kepada Allah. Dia nak suruh syarah hikam tu. Apa dia makna dia? Jadi saya pun pergi dekat Syekh. Elok sampai dekat Syekh, dalam keadaan hikam dia dalam poket saya ni. Nak tanya soalan dekat dia, Syekh tengok kat saya. Terus dia kata, kamu, dia kata, Muhammad, baca syarahan hikam Imam Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dia kata, itu sesuai untuk kamu. Saya kata, saya tak tanya lagi. Dan hikam tu masih ada dalam poket saya. Dan sebelum saya sempat tanya, dia tengok saya pada waktu tersebut, dan dia sebut macam tu. Itu yang saya nampak depan mata saya sendiri berlaku. Dan ada lagi lah, banyak lagi kisah lain yang berlaku dengan para masyayikh yang ajaib lah yang kita tengok pada mereka. Tapi itu tidak menambahkan sedikit pun orang panggil apa, bukan saya katakan ta'zim saya kepada mereka tadi tidak menambahkan sedikit pun. Kenapa? Kerana ta'zim saya kepada mereka dah lebih dah sebelum tu lagi. Kalau kita tambah, maksudnya saya sebelum tu kurang ta'zim kepada mereka, tapi lepas berlaku macam tu baru saya ta'zim. Macam berlaku kepada Imam Abu Hasan Ali Syazili rahimahullah. Dia setiap kali dia berucap, Imam Abu Hasan Syazili, dia akan berucap, dia akan kata qala jadduna, telah berkata datuk kami, dia sebut itu. Ada seorang syekh, seorang ulama Azhar, duduk dalam majlis beliau, duduk tengok, qala syekh jadduna, dia kata, tahulah datuk dia pun memang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kenapa pergi sebut jadduna tu? Ya. Jadi dia pun kata macam tak percayalah. Satu malam dia mimpi. Alim ni mimpi bertemu dengan Sayyidina Rasul. Sayyidina Rasul marah dia. Rasulullah kata, kamu tak percaya dengan yang cucu aku sebut kat aku tu? Kalau dia sebut kata jadduna tu, maknanya aku sendiri yang sebut kepada beliau. Aku yang datang sebut kepada beliau, kata Rasulullah. Macam tu. Nabi masuk mimpi. Itu beza dia. Jadi sebab tu disebut jadduna tu. Sebab tu tak ada dalam kitab hadis. Yang ni dapat tulis daripada beliau. Maksudnya Nabi datang kepada beliau melalui mimpi ataupun seumpama dengannya, dan dimaklumkan kepada beliau macam tu. Jadi dia pun sebut qala jadduna. Bila sebut macam tu, esoknya
Bila datang dalam majlis, bila Imam Abu Hasan Syazili sebut, qala jadduna, terus kawan ni, "Naam, betul. Dia yang suruh sambut." Betul dia. Lepas tu Syekh Abu Hasan Syazili tengok dia. Dan lepas Rasulullah tegur, masuk dalam mimpi, baru nak percaya aku sebut. Terkejut kawan. Dia kata, Masya Allah. Ini dalil kepada kewalian. Dan tambah ta'zim kepada dia. Kenapa dia tambah ta'zim? Kerana sebelum dia tidak ta'zim. Saya ketika melihat peristiwa tadi, bukan bertambah ta'zim. Saya dah ta'zim kepada guru saya tadi lebih awal lagi sebelum saya melihat peristiwa tersebut. Jadi menambahkan kecintaan sahaja. Tidak menambahkan ta'zim, menambahkan kecintaan saya kepada beliau. So kalau karamah kepada wali Allah, dan wali Allah ni tak semestinya syekh, dia orang yang soleh, dan boleh jadi dia syekh juga. Tidak ada wali melainkan dia orang yang alim. Mesti ada syekh. So kalau bantuan Allah pada orang biasa adalah ma'unah. So kalau orang biasa, so dia takkan jadi wali kalau dia bukan syekh lah, walaupun dia abid. Tidak ada wali melainkan dia dialimkan oleh Allah. So saya ada satu peristiwa yang berlaku yang rasa macam magic ke. Maybe Syekh kalau tak kuratan, Syekh boleh kategorikan ni mana satu lah. Kan? So berlaku hidup saya rasa tak boleh sampai sekarang adalah ada satu ketika tahun lepas ada jemaah 3 hari masturat, jemaah lelaki dan perempuan masuk ke rumah saya. Dan ini adalah first time sebab saya baru pindah. So di kawasan tu orang tak kenal saya. Okay, orang mungkin tahu saya buat podcast lah, tapi orang tak kenal saya on a personal level. So rumah saya pula adalah rumah yang agak ketat, yang nak masuk tu memerlukan kad di guard house kan. Lepas tu naik lift pun kad, sebelum masuk pintu lift pun kad, dan sangat ketat. Tapi ada satu ketika ni dan nak masuk ke card house, bukan hanya kad je Syekh, tapi dia memerlukan QR code daripada saya, yang saya je boleh bagi. Jadinya apa yang berlaku satu hari tu, hari terakhir sebelum jemaah ni pulang, saya diberitahu ada orang datang ziarah. Adalah satu ahbab ni nak datang ziarah. Kemudian saya pun tak kenal siapa, saya cakap okey je lah. Saya pun tak fikir panjang, sebab usually jemaah yang terima rumah yang terima jemaah masuk ni siapa-siapa je boleh datang. Tapi saya leceh lah, sebab kalau macam rumah biasa dulu kan orang just ketuk pintu kan. Ni saya kena buat QR, minta nombor telefon semua, nombor plate kena minta, nombor nama dia semua. Tiba-tiba petang tu kita nak balik, kita ada ketuk pintu, tap. Sebab saya punya tingkat tu dia tak ada kunci, maksudnya dia tak ada loceng ke apa pintu, sebab memang nak masuk tu ketat kan. So dia siapa-siapa naik, dia boleh ketuk pintu terus. Tiba-tiba ketuk tak. Siapa datang? Saya bukan ada satu ahbab ni lah, janggut panjang semua datang. So duduk buat macam rumah sendiri. Tapi ialah diterima, siapa-siapa boleh datang. Cuma saya tak tahu macam mana dia boleh datang. Tu persoalan dia. Dan usually kalau ada orang datang, guard akan call. Dia cakap, ni ada orang nombor plate ni. Yelah nak pastikan. Lepas tu saya macam, satu saya tak kenal dia. Lepas tu yang kedua adalah macam dia boleh tahu nombor rumah semua, and boleh masuk macam tu je. Tak apalah, bila habis program nak balik, saya nak hantar dia tak bagi. Tak payah. Saya macam, uish. Tapi saya tak apa lah, saya insist tu ikut juga kan. And dia boleh masuk sampai parking, and dia parking kat tempat motor, and dia tahu blok lobby yang mana dan sebagainya. So lepas dia balik, saya memang tak boleh duduk diam lah. Tapi satu benda yang saya menyesal tak buat sampai sekarang adalah pergi ke CCTV tengok macam mana dia boleh naik lift semua. So saya tak tahu dia memang kautim dengan security guard tu je lah the only way. Tapi macam mana boleh tahu Syekh rumah saya nombor berapa dan sebagainya. Lepas tu saya tanya orang yang kenal dia, dan saya dapat tahu tentang dia punya istiqomah dah lama, dan pengorbanan dia keluar di pelbagai negara dan sebagainya. So kalau yang ni mana satu Syekh? Boleh jadi minas salihin. Nah. So dia macam bila dia tekan lift buka, dia tekan, dia tak perlu cut, lift naik macam tu lah. Kalau tengok CCTV memang macam tu lah Syekh rasa. Boleh jadi. Boleh jadi. Amrun khariqul adah. Bukan tu mencari adat-adat biasa nak kena pakai tu. Dia berbeza dengan adat manusia biasa pada waktu tu. Ada seorang Syekh. So nak cerita ni. Ini kawan saya cerita lah. Dia pergi Tok Guru ni pergi ke Mekah. Beli barang ni banyak ni, macam-macam. Tiap hari beli barang. Sampai ketua rombongan kata, ni kalau macam ni cara beli barang ni, balik timbang lagi jenuh bayar. Di airport. Ya. Jadi adalah kata-kata sikit lah.
apa ni, sebutlah dekat keluarga Tok Guru ni, janganlah beli barang banyak sangat. Kata lagi nak timbang, nak bayar macam mana? Mahal. Tapi tak apa, tak ada siapa pun berani sebut kat Tok Guru ni. Jadi akhirnya memang sungguh masa nak balik, barang dia memang berat tu. Beg besar, barang banyak. Jadi memang semua dah risau dah. Kata nanti akan sangkut dah semua. Masalah dengan beg dia. Jadi cerita sampai dekat beg Tuan Guru ni, semua tempat timbang rosak pada waktu tu. Dan boleh masuk tu. Tak timbang. Tak timbang pun. Jadi waktu nak timbang, tak boleh timbang. Senyap semua pada waktu tu. Dan bila sampai saya tempat dia nak timbang ni hak saksi hidup dan tengok depan mata, letak saja beg dia, semua rosak. Tak boleh timbang tu. Jadi ditolak masuk terus beg dia ke dalam tanpa timbang. Amrun khariqul lil adah, bukan mencari adat. Walaupun kita nampak benda tu biasa lah, cakap tak boleh timbang je. Tapi kalau kat kamu mungkin kena bayar 1,000. Jadi kena bayar 2,000. Tapi orang-orang yang macam ni mungkin Allah Ta'ala lepaskan dia macam tu. Dan boleh jadi juga kena, dia pun kena bayar juga kerana untuk dapat pahala, keluarkan pula duit dia sendiri dan seumpama dengannya, boleh jadi. Macam tu juga berlaku kepada Yusuf tadi, boleh jadi orang soleh. Allah Ta'ala tentu kepada dia, insyaAllah. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke Pelasia, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%. And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration Public Gold dan juga kartun Inside Out, korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah, sepanjang bulan Julai ni aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak nenek-nenek kita suruh invest dalam emas. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS. Sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni, sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang, macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas je 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.